Aktif 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi macam mana kita nak jaga kompresor kereta kita ni supaya tahan lama. Senang je. Okey, yang pertama memanglah kita kena tukar minyak kompresor bila sampai waktu dia. Okey, yang paling penting ni, nampak tak ni? Ini namanya kondenser. Tugas dia nak sejukkan suhu yang ada dalam sistem aircon kita ni. Maksudnya kat sini, kalau suhu dalam sistem ni tinggi, apa jadi dekat kompresor, minyak kompresor tu boleh kering. So bila dia boleh kering, geseran tu boleh berlaku. So sebab tu saya selalu pesan, tengok dulu bacaan high pressure. Pastikan bacaan high pressure tu normal. So macam mana kita nak bagi bacaan high pressure normal? Salah satu inilah, kena sentiasa bersihkan kondenser ni. Macam mana nak bersihkan? Kalau anda tak ada kondenser cleaner, jangan bimbang. Cara paling mudah ini, guna air je. Guna air. Walaupun tak 100% bersih. Anda nampak tak kat sini? Bila saya tembak, tadi dia hitam. Sekarang dia dah mula ada warna putih. Maksudnya, sini, nampak tak? Walaupun dia tak 100% bersih, walaupun guna air, at least dia boleh, orang kata apa, bersihkan dia 50% pun dah okey dah. Jadi, setiap kali anda pergi cuci kereta tu, hantar dekat car wash tu, kalau boleh, bagi tahu tukang cuci tu, minta tolong tembak water jet dekat kondenser anda ni. Anggaplah ni water jet. Zoom tengok. Bila kondenser dah bersih sikit macam ni, barulah aircon anda lagi sejuk, lagi cepat sejuk. So, kalau kereta anda ada masalah, tak jumpa macam mana nak settle, boleh cari kami di Easy Motorsport Sunway Ipoh. Dapat hari ni settle.